Ni orang yang dah booking sebelum dia ni. Sebenarnya tadi 2019 tu tak peak ni. Baru biasa. Biasa ada baru buka nombor 1 tak ada orang Melayu. Nombor 2 tak ada orang Melayu. 3 tak ada orang Melayu. Nombor 8 Tan Sri Said Mokhtar keluar. Nombor 9 Tan Sri Azman. Okay, hai, kembali lagi kita di sesi terakhir podcast Skomat Terpaling Outdoor bersama dengan masih lagi panel kita, Encik Arif, seorang pendaki ke entrepreneur yang sangat berjaya, dan insya-Allah kita doakan semoga dia berkembang lagi. Amin. Dan mampu lagi membantu orang kata kawan-kawan orang sekeliling dalam mencari rezeki. Okey, sambung topik tadi, Pak. Marah dah. 50 tak lepas. Kenapa 500? 500. So saya mula-mula ingat dia main-main lah tu, dia kata tak apa, dia guide untuk buat paperwork. Saya pun macam okey, dia kata kalau 500 ni kamu nak, kalau 500 kamu nak beli apa? Macam apa nak beli lah. Lepas tu boleh kot beli boat, beli ATV, beli kan. Tapi yelah kita maknanya kita buat dokumen tu, tapi macam tak ada pengharapan pula sebab Tapi hujung-hujung Covid dah kau baca dah. Apa tu? Dalam bulan 6 tu. Bulan 6 kena ke bulan 9 tu. So saya pun buat macam tak mengharap sangat lah. Sebab 50 pun tak boleh bagi kan. Tak mengharap sangat macam. Saya cerita benda sama dengan pengarah Mara, Dr. Azhar. Saya cerita benda sama apa yang berlaku kat saya. Dengan semua tim-tim dia. Setiap kali saya pergi kursus Mara, saya cerita dengan semua orang apa yang berlaku tragedi kat saya. Pasal 50,000 ni tadi. Saya cerita dalam tu, submit lah, kita submit lah benda dia minta. Macam, tapi submit pun main-main. Macam dia minta maknanya just sekadar ikut SOP yang diminta je. Dia minta, Arif, saya nak dokumen ni, saya pun bagi kan. Arif, saya nak bayar setiap money, saya bagi kan. Bagi macam tu, bukan buat apa, bagi tak ada. Apa yang dia minta saya bagi, apa dia minta saya bagi kan. Sampailah 2 minggu, saya ingat lepas habis dokumen tu, 2 minggu lepas tu dia call. Saya tengah drive kereta daripada Kampar nak balik ke sini. Dalam Covid tu. Pening kan, nak bayar gaji, nak cari duit dan sebagainya. Ini staff semua dah sign dah ni? Dah sign, tapi masih ada lagi sebab ada staff yang tak nak dibentikan. Sebab yang staff yang tak cukup bulan, SIP dia, kalau kita bentikan dia tak dapat apa pun. Jadi yang ni kita kena retain. Yang mana yang dapat subsidi tu okey lah. Yang mana dapat insentif kan, yang tak dapat ni. Jadi bila orang tu pergi tu, kau dapat pomong yang ni marah. Kat dia pun dalam kereta tu? Dalam kereta, yang sebelah Wan. Arif tanya macam Puan, kenapa? Loan kamu dah lulus. Alhamdulillah Puan. Berapa? Kamu minta berapa? Saya minta 500. 500 dah lulus. Waktu tu dalam kereta kan, tekan pam kan. 500,000 setengah juta ni. Banyaknya duit nak dapat. Macam Puan, jangan main-main Puan, betul. Saya betul. Besok kamu datang pejabat. Tak pejabat untuk sign beberapa dokumen lain. So bercakap kamu, Omoi ni kata lu dapat 500,000 pun. Alhamdulillah. Dalam bersyukur, rasa macam aku mimpi ke? Orang tu terfikir juga tu, nak buat apa? Tak buat apa, 500,000 sebanyak tu. Sebab duit tak pernah pegang sebanyak tu. Paling banyak macam lega glamping kan, 60,000, 70,000 sebulan. Dapat 500,000 tu. Apa aku nak buat lah duit ni? Betul. Selang 2 minggu lepas tu, saya ingat dah bulan 9, awal bulan 9 tu dah dapat duit lah. Kebetulan nak buka hujung-hujung bulan 8 tu, dia kata okey, dia dah ready untuk paying kat dalam bank 500,000. So dia kata okey, kita bagi you, kita akan monitor lah you buat apa. So dapat je duit tu, saya terus beli. Tak ada paperwork, saya nak beli ATV 10 biji, tak jadi, beli 20 biji. Beli ATV, beli tu, beli ni, beli tu, beli kan. Tinggallah 200,000 dalam bank, 300,000 habis belanja. Beli. Campurlah dengan tent baru ni apa semua ni. Tent baru tukar semua. Waktu tu tak tukar aircon lagi. Sebab kita tukar aircon tadi kan. Macam mana aircon tu boleh berjaya ni, sebab dapat dia marah tu. Bila PKP buka bulan 9, orang ni nak pergi mana kau? Orang balas dendam. Nak bercuti. Orang yang dah booking sebelum dia ni. Sebenarnya tadi 2019 tu tak peak ni. Baru biasa. Dia baru sale biasa. Kita macam G4. G4 dia belum masuk G5, G6 lagi ni. Esok lepas Covid tu, tahu gila. Dia punya datang tu, tak cukup kemah. Tuan terpaksa sewa tanah sebelah. Buat tambah lagi kemah jadi 20 pun tak cukup. Dalam waktu PKP sebenarnya kita usaha tanah sebelah ni. Sewa dengan makcik sebelah. Lepas tu kita bersih-bersihkan, tambah kemah, naik toilet semua kan. Dapat duit tu, beli set semua. Buka je, sale gila. Sale melambung, tak ingat dunia pun.
Dia punya peak tu Sampai pukul hari-hari. hari-hari. Tak ada hari rehat, back to back. Team lah macam, matilah. Tak ada hari yang cuti. Cuti Yalah, dibukukan. Dah masih kan orang work from home, ada yang tak kerja lagi. Betul. Tapi orang tengah menggila. Nak Kita pun tengah seronok. Dia izin keluar. Dia start dia kita dah boleh izin keluar. Betul. Tengah seronok bila dah jumpa Penjarakan orang. sosial. Penjarakan sosial. Sebab sebelum ni aku tengok aku. Sekali datang ramai orang, seronok layan orang lah. Tapi waktu tu ada rasa macam, kan dah lama kita tak jumpa orang. Ada rasa macam takut tak? Rasa macam Masih lagi takut sebab kan waktu tu restriction dia masih lagi kena pakai mask lah. betul. Kena ni lah, berjarak. Satu kemah tak boleh lebih pada 4 orang kan. jumpa orang pun tak mengingat dekat tak salah. Tempat makan pun dia masih lagi ada barrier lah. Masih dalam jaga. Tapi okey, bisa good. Saya ingat kan dapat 500,000. Kita belanja 300,000. Kita set semua saja monitoring. Hang bayangkan bulan 3 2022. Bukan saya dalam account ada satu juta. Mana datang duit ni? Duit dah belanja tadi. Banyaknya. Tak boleh tengok duit banyak, beli lagi. Macam tu yang kebetulan Pembadanan ajak masuk sana. Invest duit tu ke Putrajaya, beli kemah, beli ni kan. Tu yang dapat duit lebihan tu, pasang aircon sini. Cakap abang ai, saya nak rewiring balik boleh? Abangnya tolong. Dia tolong buat rewiring balik, masuk elektrik 3 pasar, buat aircon semua. Cantik. So tu bila siap 2022 kemah kita dah ada aircon kan. Sebelum tu komplain kan. Kemah panas. Makan sedap, kemah panas. Bila dah ada aircon, Ni makan sedap tadi tak jalan dah. Tak jalan dah. tapi Kemah sedap. dulu paling best sebab tak ada customer yang check out lepas pukul 10, tak ada. Semua akan check out sebelum pukul 10. Ya, takut panas. Panas mat. Siapa dapat Pukul duduk 10 tu dah agak hijau. siapa yang ada kemah tu aku macam Kalau tidak, lepas je pukul 10 tu, member dah medium rare. ya. Tapi lepas kita masuk aircon, Ha. pukul 12.30 tak check out lagi. Sejuk lah. Sampai kena ketuk. Tapi dia ada pro and con lah. Yalah, yalah. Tapi kira lepas Covid tu memang tambah dia. Tambah. Lepas kita dapat pinjaman tu, betul lah orang cakap kalau pinjaman ni kalau kita guna betul, dia dapat spike company properly lah. Lepas pada PKP tu, tu yang saya pergi satu kursus. Waktu tu saya dah selesa, duit dah banyak kan. Juta lah bank tadi. Yalah. Rasa macam tak ada duit kan. Bersyukur dah dengan apa Allah bagi. Tu dalam method bersyukur tak faham yang nak reti yang nak faham kefahaman sebenar tentang bersyukur. Waktu tu tak reti ni. Sampai satu kelas tau. Nama kelas tu takutlah nama kelas. Tycoon Master Class. Dianjurkan oleh Nash Idrus. Tak saya suami artis itu. Siapa saya tak ingat. Tapi okey, dalam kelas tu dia nak cerita macam mana kita nak growing business lagi besar, lagi baik lah kan. Dia main sentimen. Saya pergi kelas tu ibarat macam saya kena bertempak. Pegang muka kan. Pound bagi buat. Okey, apa yang berlaku sebenarnya pada waktu tu saya dah duduk kat comfort zone tau. Okey. Sejak rumah dah ada, anak dah ada, isteri dah ada, negeri dah ada, pekerja semua ada kan. Dah tu, syukurlah dengan apa Allah bagi. Jangan tamak. Itu lah. Okey, so macam kalau tanya bukan macam mana tu, cukup apa yang ada cukup. Tapi bila pergi kelas tu, dia main sentimen apa tu? Dia ada 2 sentimen dia. Okay, first, dia kata kan, kita ni meniaga sebab apa? Kita meniaga sebab apa? Dia tanya, kau meniaga sebab apa? Tak adalah kau, dia kata, kamu meniaga sebab apa? Banyaklah orang jawab sebab berjuang lah untuk buat ni, kelangsungan hidup dan sebagainya. Tapi mana? Apa kesudahan? Maksudnya nak meniaga ni nak pergi mana, nak buat apa? So dia kata kebanyakan data yang diorang collect ataupun kajian yang buat, orang meniaga ni dia mencari kebahagiaan. Maksudnya nak membahagiakan. Maksud kita orang meniaga ni, dia ada exit plan jugalah, dia ada exit plan strategi. Macam sekarang ni, kalau dulu kalau orang tanya exit plan strategi hang apa? Sekarang ni contohlah, apa hang umur apa? 38. Kata dah umur 38. Kata okey, hang nak bagi sampai bila? Okey, dia kata hang apa exit plan hang? Okey, contoh hang nak bagi sampai bila? Apa exit plan? Apa strategi exit lah? Kan macam exit kan ada 3 dalam mereka ni, rule dia ada 3. Bukan rule lah, dia punya method nak keluar daripada mereka ni. Satu, hang tutup dalam ni. Hang keluar daripada mereka kan. Kedua, tapi dalam nak menutup dia mesti mencari kebahagiaan, betul tak? Kan? Satu, kita tutup dalam ni. Tutup lah. Tutup hang tak buat lah benda ni. So relax. Kata kalau boleh 50 hari retired, hang tutup kamu. So duduk dalam diam.
Kedua, hang merge company, hang bergabung antara macam Celcom dengan Digi bergabung kan. So in term of value, dia jadi besar tu. So merging. Merging. Hang exit daripada perniagaan asal, tapi hang masih ada lagi perniagaan, tapi dalam nilai yang besar. Betul. Yang ketiga, hang tu IPO ataupun pergi masuk board. Besar ni yang jadi macam listing okay, sekarang ni katakanlah dalam company, katakanlah portion hang 100%. So bila hang nak pergi ke part ni, kata hang jual saham, hang tinggalkan macam Datuk Niza Tan Sri kot sekarang, tak sure. Dia owner of CIMB Group, part of owner CIMB Group. Pegangan saham dia berapa persen je, tapi nilai dia tu yang tu besar. So dia tunjuk antara kaedah kita keluar daripada keadaan kita sekarang, kita nak pergi ke mana, nak tutup ke, nak merge ke, ataupun nak to be IPO. Sebab cerita tentang khusus tu adalah road to IPO untuk jadi bigger kan. Macam mana Alibaba, macam mana Grab, macam mana company-company yang besar dia jadi mampu kan. Dia jadi besar macam tu kan. Okay dah, so dia kata visitkan sendiri itu. Okay, berniaga ni sebab apa? So dia kata betul tak? Setuju atau tidak? Kalau saya kata berniaga ni kita semua cerita tentang kebahagiaan. Kita nak membahagikan orang kat sekeliling kita. Contoh kalau kita ada isteri, kita nak bahagikan isteri kita. Kalau kata ada mak, bapak, ada anak, kita nak bahagikan orang sekeliling kita. So in terms of bahagia, apa yang kita nampak? Kita nak bagi jumlah yang baik lah, maksudnya. Okay, dia kata okay, sekarang ni cari tabung masjid. Kita cerita pasal kebahagiaan. Apa yang membuatkan kamu bahagia bila tabung masjid lalu depan kamu masuk RM10 ataupun RM1,000? Secara jujurnya membahagiakan, it's a big numbers, nombor yang besar. Kita tahu apa yang kita dapat balik. So macam RM1,000 lah tuan. Macam mana kamu nak masuk RM1,000 kalau kamu tak kaya? Ni cerita kenapa Muslim kena kaya ni, cerita dia kenapa kita Muslim kena kaya. Sebab sebelum tu kita menganggap kaya ni satu benda yang sombong. Saya dah nampak ni cerita dia. Sebab berniaga ni, kaya ni ibarat macam kita anggap kaya sombong. Kita berniaga untuk lepas kita je. Sebenarnya kita suffer, kita struggle, kita survive sebenarnya. Bila dia cakap macam tu, saya macam betul juga kan. Kau cerita tentang kebahagiaan, kau tak masukkan duit sini, kau tak kaya. Mana mahu je. Betul, sentimen kedua lagi pedas. Mana yang bahagia? Sekarang ni kau bagi duit kat mak kau berapa? Dia tanya kan macam adalah kurang sikit. Okay, mana bahagia? Kamu bagi mak kamu 200-300 ke bagi RM10,000 sebulan? Terdiam kan? Cerita pasal bahagia RM10,000. Mana mungkin boleh bagi RM10,000 kalau kau tak kaya? Macam pandai tu masa timunya. Betul lah juga kan. Dia kata sebab tu lah kita kena jadi Muslim yang kaya. Okey jap. Diam, dia cakap. Dia buka bot. Jom kita tengok kat bot. Tengok kat Forbes. Bot Forbes kan. Siapa yang terkaya kat Malaysia? Buka nombor 1, tak ada orang Melayu. Nombor 2, tak ada orang Melayu. 3, tak ada orang Melayu. Nombor 8, Tan Sri Syed Mokhtar Anwar. Nombor 9, Tan Sri Azman. Dia kata betapa kesiannya kat dua orang ni berjuang berdua bermati-matian nak letak nama orang Islam kat dalam Forbes tu. Dua orang dalam Malaysia. Dia ada 36 juta manusia, 30 juta. Top 10 tu dua orang je. Dua orang. Lah pun tunggu tak start saya kan. Belah-belahan. Belah-belahan. Kita hampa tak kesian ke? Apa yang menega-menega ni tak kesian ke? Yang untuk berjuang bersungguh-sungguh ni, bermati-matian untuk meletak nama orang Islam kat sini. Kau tak kesian? Tu saya berjumpa. Betul lah apa aku buat ni. Dia kata kurang, sedar tak sedar, Allah dah bagi kau satu tempat untuk kau berniaga dan untuk kau berkarya dengan baik. Mungkin kau tak dapat kerja yang bagus, tapi Allah dah bagi satu ilmu untuk kau berniaga. Berniagalah bersungguh-sungguh. Tan Sri Syed Mokhtar Anwar bukan dia tiba-tiba kaya. Tan Sri Azman bukan tiba-tiba kaya. Dia melalui perjalanan yang sukar. Tapi dia berimpian dan dia bermotivasi dengan sesuatu. Dia tahu dia kena buat benda ni demi agama, demi bangsa. Takkan dia nak tengok orang Melayu, siapa nak tolong kita kalau bukan kita kan. Jadi saya kena shocking tau dalam tu. Macam ibaratnya pegang muka, dia tapak. Kau bangun. Dia macam okay, balik dari kursus tu, saya panggil tim saya duduk ni. Bangunan tak siap lagi tu. Saya panggil tim saya kan, Soleh semua kan. Kalau semalam kau tanya aku nak buka cawangan ke tak, aku cakap tak. Tapi kalau hari ni kau tanya aku nak buka cawangan, nak 10 cawangan aku nak buka.
Ujung tu, Rip, kau dah apa hal? Kau dah kenapa? Cakap, macam mana aku nak cakap dengan korang ni? BP apa malam ni? Aku nak cakap macam mana dengan korang? Aku telefon balik Nasyid Bros. Lepas ada kelas tak? Kelas. Sebab aku nak cerita dengan orang susah. Saya nak cerita dengan orang susah. Nak deliver benda tu. Apa yang kita dapat nak deliver tu Saya kebetulan bagi tu orang marah. Betapa kursus ni sangat penting untuk usahawan. Cakap, boleh tak bagi kami peluang? Saya nak bawa staff saya. Duduk. Dia sama Nasyid Bros dia, tapi dah ada olahan lagi. Banyak input dia bagi. Sampai okey. So dah alang-alang nak berniaga. Jom kita berniaga betul-betul. Kita sungguh-sungguh berniaga. Kejayaan ada kat depan mata. Antara kita nak dengan tak nak pergi. Itu je. So waktu tu, daripada duduk kat comfort zone, saya cuba untuk company kita kena bergerak, kena grow lagi, kena pergi lagi kan. Kita usaha, selebihnya Allah akan selesaikan. Banyak Allah hadirkan orang yang baik-baik, Allah hadirkan kawan-kawan yang bagus-bagus, Allah hadirkan ilmu yang berbagai-bagai, Allah bagi banyak benda kan. Kalau nak ikut Allah bagi, macam ustaz yang dekat Madinah tu pesan, nak belajar hati bersyukur ni senang lah. Tengok kita yang dulu, tengok kita sekarang. Allah bantu ke tak bantu? Sebenarnya kalau nak menikmati syukur ni tak susah. Tak susah. Dia tengok balik apa yang ada. Contohlah macam dulu, mungkin kita berada dekat dalam keadaan yang sangat teruk kan. Tapi sekarang kita semua Allah bagi banyak. Itu kalau kita tengok orang lagi senang, dia tak syukur lah. Susahnya aku kan. Tapi sebenarnya kalau kita flashback balik, kat mana kita ada sekarang dan kat mana kita 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, banyak Allah bantu. Sedangkan kalau kita tengok orang yang ada dengan kita, sebab tu kalau nak tengok, nak belajar tentang bersyukur ni, jangan tengok orang senang pada kita. Jangan tengok atas, tengok bawah. Tengok apa yang dah Allah bagi kita sebelum ni. Kalau nak dihitung dengan amalan yang kita balas ke Allah, malu. Mati pun tak apalah. Malu. Sebab kita nak flashback balik, malu. Aku dengan semayang main-main, doa main-main, tapi bila tengok balik, banyak yang Allah bagi kan. Aku kata, nak belajar bersyukur senang ni. Kau flashback, kau jangan tengok apa yang kau doa minta ni. Mungkin tak kabul lagi, tapi kau tengok apa yang Allah dah bagi. Kan? Dulu kau pakai slipper apa? Dulu kau pakai baju apa? Dulu kau makan apa? Sekarang ni semua ni bukannya manusia bagi, Allah bagi. Jadi benda itulah mendidik saya kan. Hari ke hari. Dan saya rasa nanti kita kena besar. Kenapa kita kena besar? Sebab kita semua tanggungan, kita semua ada matlamat. Dan antara perjuangan yang paling besar tentang permasalahan kita orang Islam kan. Kalau kita tak all out sungguh-sungguh, macam mana dengan anak bangsa? Macam mana dengan kawan-kawan? That's why kalau tanya kenapa banyak staff kau kawan-kawan, dah. Kalau aku tak tengok ke situ, aku nak tengok siapa? So ada pepatah dulu kata, kalau kawan kau jangan ambil dia kecil. Ada. Kau yang tak manage orang, bukannya orang tu masalah. So that's why Datuk Zul, Timbalan Ketua Pengarah MARA, Datuk Zul, dia pernah sebut dengan saya satu ayat tau. Adik, orang Melayu ni niaga 5 tahun betul lingkup. Mesti lingkup. Kenapa Datuk? Ni data daripada MARA. Kenapa? Sebab tak ada corporate governance. Saya ni bodoh bahasa Inggeris. Apa tu corporate governance? Saya ingat ambil job corporate dengan government. Terfikir apa benda corporate governance? Corporate government ke? Itu selang 2 hari. Cuba cari ayat tu kat ni kan. Cubalah Datuk Zul cakap bahasa Melayu. Tak ambil urus corporate. Dia cakap corporate governance. Saya ingat tak cukup lagi ke kau ambil job dengan government? Ada sejak bodohnya bahasa Inggeris. Oh my English. Tapi sejak tu lah kick start habis segala era. Sebenarnya untuk memastikan company kita kekal berdaya saing tanpa permasalahan kebocoran, tak boleh urus korporat lah. Lepas tu saya terfikir, apa tak boleh urus korporat? How it works? How it works, ya. Kita dah baca internet, tapi tanpa guru. Kita sekarang boleh baca. Datuk Zul ni bagus kan. Dia cakap, 2 bulan ke depan tu, dia buat khusus tak boleh urus korporat. Siapa pergi? Adik, you must go. Pergi. Dia ajar apa itu company Senayan Berhad, macam mana company dia berjalan, apa akta yang ada kan. Okey, tak boleh urus korporat. Sebenarnya dalam syarikat kan, ada 2 benda yang paling penting yang kita kena jaga, yang kita mungkin ambil indah tak indah. Satu, buku panduan pekerja. Yang ada buku panduan pekerja ni kebanyakannya big company je. Sebab tu company tu boleh, sebab tu Nasyid pernah cakap saya,
untuk menjadi sebuah company yang besar, kau kena ikut apa yang company tu buat. Example is apa yang company besar. Dia kata kau jangan tiru company yang kecil-kecil. Kau buka company besar, kau tengok structure Sunderby, kau tengok structure Petronas, kau tengok structure big company gergasi apa yang diorang buat. Tengok macam mana dia implement mekanisme-mekanisme yang dia guna pakai untuk memastikan syarikat dia kekal berdaya saing. So bila untuk tak urus corporate, maksudnya daripada ground ni. Bos itu fikir, kita tak ada lagi buku panduan pekerja. Sebab tu kita nak menguruskan pekerja susah. Kadang dia tanya, bos, cuti berapa hari tahun ni ya? Bos, bila boleh cuti? Bos, kahwin dapat cuti ke? Bos, jadi macam padahal dalam Akta Kerja 1955 dah cerita dah semua benda tu. Siapa nak pergi baca akta, Mat? Selagi tak ada masalah. Selagi tak ada. Dan sebenarnya even tu dalam akta pun kan Akta Kerja 1955 tak sama dengan Mahkamah Industri punya akta. Contohlah, kalau hang gaji bawah 4,000, hang duduk dalam Akta Kerja 1955. Tapi bila gaji hang RM4,000 ke atas, hang dah terkeluar daripada akta. Hang dah tak duduk dalam Akta Kerja 1955. Hang dah duduk dekat Mahkamah Industri, Akta 177. Jadi, hang kalau nak fight mahkamah, contohlah ada masalah pekerja kan, hang tak boleh pakai, hang tak boleh nak fight dekat akta ni. Contoh macam gaji aku 4,000, ataupun aku ada pekerja gaji 4,000, berlaku masalah perselisihan faham dan sebagainya. Mahkamah Industri tak boleh ambil, mahkamah pekerja, mahkamah buruh tak boleh ambil tindakan sebab bukan dalam bidang kuasa dia. Dia duduk kat Mahkamah Industri. So banyak benda betul. Jadi untuk menerbitkan buku panduan pekerja ni, kau kena cerita keseluruhan. So aku buka lah buku-buku company-company besar. Tengok, dia cerita tentang cuti, kerja, sebagainya, etika, pakaian, pelibatan HR kan. Yang ni memang HR punya part lah. Tapi hang as a owner, hang kena fully knowledge lah benda tu. Kalau tidak, hang nak jawab susah, nak beroperasi susah. Kedua, tentang kod tata kelola, code of conduct, panggil business conduct. Okey, satu, kita ada buku panduan pekerja. Buku panduan pekerja ni untuk memastikan pekerja tahu hak-hak dia, syarikat tahu hak kita. Okay. Kod etika ni pula dia menceritakan tentang perkara yang boleh contohlah kan. Hang nak pakai cili. Biasa hang beli kat pasar cili RM7. Tapi disebabkan adik hang tanam pokok cili, hang beli dengan dia RM14. So secara logiknya, hang langgar etika ke tak? Langgar sebab hang pakai conflict of interest. Hang boleh menaikkan sesuatu sebabkan konflik. Dalam code of conduct, benda tu tak dibenarkan. Dia menjaga tentang perhubungan, dia menjaga tentang konflik-konflik yang boleh berlaku, boleh menjahanamkan. Okey, bila anda growing dalam tempoh 5 tahun, sure company akan besar, pekerja akan ramai. Okey, mungkin dalam waktu 5 orang pekerja, 10 pekerja boleh manage sini. Tapi bila dah masuk kita ada 130 orang pekerja, macam mana nak manage seorang-seorang? So jadi kadang nama pun tak ingat. Kadang aku sekarang tu dah masalah tu kan, buat meeting kan. Siapa nama lah? Marah dulu. Silap nama. Tapi sebenarnya bila aku belajar tentang dua perkara ni, code of tu buku panduan pekerja yang selesaikan masalah pekerja dengan company, kod tata kelola ni, code of conduct, business conduct ni. Di kat situ banyak tentang polisi tentang pengambilan dadah, rasuah dan sebagainya. Waktu tu kita orang belajar banyak lagi akta-akta yang ada dalam bisnes. So bila hang solidkan dua ni, hang bagi tahu kat pekerja hang tentang keperluan diorang menjaga dua benda ni, dan inilah yang akan carry company tunggu. Bila hang nak besar, dua structure utama dia panggil solid foundation lah. Solid foundation. Semuanya kita akan rujuk back to akta. Cakap je apa-apa, back to akta. Back to akta. So kita dah ada garis panduan, cuma kita implement ke tak. That's why dia kata tengok company besar buat. So bila kita tengok company besar buat, dan bila kita implement, so dulu kita nak buat pekerja susah. Sebab nak fighting ni sebab hang tak faham tak. Tapi sekarang kita disaman lah. Tak payah hang buang pekerja minta pekerja yang akan buang diri di sini. Sebab kita memang akan dedahkan dengan tu. Kau buat kesalahan ni, kita akan buka section. Kita akan buka section klausa buku kita. Kita akan buka section akta. So sekarang ni kesalahan kau duduk kat kesalahan macam ni. Kau nak apa? Masalah bodoh-bodoh ni tak ada dah. Tak ada. Buat masalah yang ni lah. Tak ada. Sebenarnya macam mana kita nak hilang. Okey, contoh kan. Contoh macam mana hang nak panggil staff hang bekerja waktu cuti? Hang panggil apa?
OT lah. Panggil OT. Kita pakai kod 925. Okey, 925 dalam buku kita menceritakan cuti dalam akta, dia cerita cuti hak pekerja. Memanggil orang cuti hak siapa? Hak bos lah. Hak majikan. Apa ni kan? Dia kena patuh. Memanggil orang cuti hak majikan. So kita mudah akta kita 9.2.5. Memanggil orang cuti memanggil orang bercuti memanggil orang kerja dalam dia bercuti adalah hak syarikat 925. So macam kita bagi tahu kan. Okay, hang reset 925. Dia cakap apa? Dia kata tak boleh. Dia akan kata boleh lah. Sebab tu kita tahu kat sini. 925 tu. Kalau dia tak tahu atas, dia kata, mana boleh saya cuti tu? Tapi bila dah kena dengan... Buka balik kan. Memang cuti hak hang. Betul. Bila hang apply cuti, hak hang untuk hang apply cuti tu. Cuti tahunan, cuti nian. Memang hak hang. Tapi memanggil orang tu. Tapi implementasi dia tu, dia panggil 925. Maksudnya budak tu faham 925 tu apa? Dia tahu klausa tu kat mana. So bila dia dengar macam tu kan. Okey lah bos. Tapi maksud tu dia cari perkiraan macam mana? Kalau yang macam tu. Kiraan dia datang kerja. Okey, kalau contoh so dalam akta dia bagi tahu setiap orang yang bekerja 5 hari dia akan ada 2 hari cuti. Okey. Hari cuti yang pertama dia panggil off day. Hari kedua dia panggil rest day. See, kalau contoh hang panggil dia kerja waktu off day, gaji dia sama je. Sama dengan ni. Kecuali waktu OT. Katakanlah dia kerja 9 jam. 9 jam pertama hang akan bayar dia kali dengan 1. Tapi masuk jam yang berikutnya waktu OT kan, waktu OT kan kali dengan 2, kali dengan 1.5. Tapi waktu rest day automatically dia akan jadi double. Betul lah macam dia cuti Sabtu Ahad. Ahad aku panggil dia kerja. So company kena bersedia bayar OT dia, bayar waktu dia kerja tu dua kali ganda. Sebab tu bila dia orang faham tentang akta, kita panggil dia 925 waktu hari dia rest day. Tak ada argument. Dia bangun, lagi dia suruh tengok. Sebab dia tahu dah hari dia datang kerja tu double pay. Kalau contoh sehari pendapatan, katakanlah gaji dia sehari 100. Hari yang dia kena panggil datang kerja tu, dia dapat 200. Hang rasa dia nak ke tak nak? Dia nak lah. Dia sama implementasi yang company kawan tu lah. Dan tu pakai kad. Oh ni kad kuning. Ni hang kena kad merah. Dia adalah kod-kod dia bawah tu kan. Dia cara-cara implement masing-masing. Tapi daripada government apa namanya? Corporate governance ni lah. Ya sebenarnya yang ini yang kalau LRT, Glow, Cosmo ni set up event company. Profesional macam ni. Sekarang okey. Kalau boleh sharing. Gopeng Living Park sendiri di bawah Gopeng Living Park sendiri ada berapa syarikat? Okey, kalau dulu sebenarnya syarikat asas kita adalah Gopeng Glamping Park Enterprise tu. Okey. Lepas tu kita convert, kita start Sdn Bhd, kita incorporate Sdn Bhd pada 8 hari bulan 8 2019 sebagai Glamping Park Travel and Sdn Bhd. Tapi bila kita dapat offer kat Putrajaya, and then kita rasa macam nak menguruskan sebuah syarikat dengan satu ni kan, kedudukan yang agak jauh. Sedikit ada konflik. Lepas tu bila pendapatan terlalu besar, and then memang expense besar tapi management tu agak sukar. Jadi kita terbitkan syarikat yang kedua, iaitu GGP Consultancy and Training. Sebab kita banyak dapat training dan sebagainya, consultant dan sebagainya. Tapi waktu tengah along the way nak proses ni, waktu saya pergi corporate governance punya kelas, so dia menceritakan tentang structure syarikat tau. Macam mana kita nak manage syarikat-syarikat. So terbitlah kita buka parent company. Sepatutnya Glamping Park Travel itu adalah parent company. Tapi sebab dia dah berjalan, dia dah sustain dengan keadaan dia. So saya buka satu lagi GGP Holdings. So jadikan dia parent company. Dia own untuk anak-anak syarikat. Apa GGP? GGP Holdings Sdn Bhd. GGP Holdings Sdn Bhd. So tugas holding ni dia buat shared services. Okey, sekarang ni kan kita ada GPT, Glamping Park Travel Tour untuk umrah, untuk yang ni. Jadi sistem account, kalau contohlah kita ada 2-3 company, setiap company kalau nak kena ada accountant, nak kena ada HR, kan kerja sama. Tapi kan banyak nak tanggung badan yang berbeza. Badan yang berbeza. Jadi apa yang kita buat, bila kita terbitkan syarikat ibu ni panggil GGP Holding, so team shared services duduk kat situ. Maknanya shared services ni buat apa? Kita jaga HR, kita buat financial, accounting, kita buat pengoperasian, kita buat sales dan marketing. Dengan compliance lah, kita ada unit compliance dan jaga persijilan kan, dengan marketing. So team yang ni dia akan buat semua kerja-kerja bagi tiap-tiap cawangan, tiap-tiap macam dua ni kan. So GGP Holding akan buat sistem pembayaran gaji, bayar ni. So semua diuruskan oleh satu syarikat untuk dua-dua anak syarikat. Maknanya kerja kat tim bawah ni, kerja anak-anak syarikat ni, dia hanya memastikan kelangsungan operasi syarikat.
Dia tak payah fikir pasal HR, tak payah fikir. Jadi team tu team shared services lah, office atas kan. Itu kita akan pastikan surat cuti, surat ni cuti orang, kebajikan ke whatever semua bla bla dijaga oleh shared services. Kalau ni Arif ada satu parent company, anak Dengan syarikat. 3 anak syarikat. So kita ada baru tahun 2022, awal 2025 ni kita baru terbitkan lagi satu company iaitu GDPR, GDP Resources. So tujuan company ni kita terbitkan adalah untuk kita start buat new segment dalam supply. Sebab sebelum ni ada je kita jual kemah dan sebagainya tapi kita tak serius lah. So terbit dengan GDPR ni sebab kita nak serius jual boat, kayak, dan kita memang nampak benda tu potential. Cuma sebelum ni kita ada team yang cukup untuk ni je. Sekarang ni kita nampak satu lagi peluang untuk kita kembangkan sayap. Tapi pesan cikgu saya, nak mengembangkan sayap mestilah dalam alignment yang sama. Maksudnya dalam supply chain yang sama. So contohlah saya tak boleh lah buat peladangan. Kalau saya nak buat peladangan sawit kan, dia kata jangan tu membunuh diri sebab kita tak ada expertise. Betul. Dia macam jadi kurma dengan glamping tadi asas-asas tu. Waktu mula-mula tu sebab dia skill kecil-kecil tak apa. Dalam keadaan sekarang ni tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena dalam alignment. Kalau dia kata kalau nak grow big dengan grow better, make sure dalam supply chain yang sama. So kebetulan macam kemah memang kita pakai. Kalau sama daripada kita jual daripada kita pakai sendiri, jual lah sikit. Kan ada income. Boleh konsult orang lagi. Boleh konsult orang lagi. Tu macam boat pun sama kan. Kelebihan kita pula, kita ada banyak supplier contacts dekat China, dekat Indonesia dan sebagainya kan. Jadi opportunities tu ada, kita tak emphasize je. So this year kita cuba emphasize lah. So kita dah terbitkan company tu. Along the way, sekarang ni masih dalam structure pemikiran, penyusunan dan sebagainya. Dan kita target lepas hari ni kita fly out lah. So, recruitment macam mana? In term of recruitment, maknanya yelah kita akan buka satu sayap baru. So maknanya expertise tu dapat daripada in-source ke tak outsource? Daripada in-source. Kita konsep yang saya guna kat sini, kita akan naikkan orang yang start dia. Kita akan naik. Maknanya business grow, maknanya sama-sama grow lah. Maknanya semua Kita dengan company yang ada lah satu parent Tiga anak. 4 lah. Sekarang ni betul. Arif sebagai bos Kopi Glamping lah, dekat founder lah. Dia membuktikan kerja dengan kawan-kawan tak salah dengan cara yang betul. Dan Kopeng juga kita kata macam ni lah, kalau kata level kita ada dengar ni lah, kita dengar company luar dia kata kan, dia ada budak-budak dia yang semua terlatih betul dengan step pagi. Kalau nak dikomparekan ni lah, kami kecil lagi. Satu company kita kecil. Decathlon, saya macam ni lah, kita nak tak put respect tu. Decathlon, dia nak company dia terlatih, dia satu big yang go cross the world. Betul. Satu dunia dia cross. Betul. Baru dia buat budak-budak macam tu. Macam Arif lah ni yang ada dengan 130 staff. All train, semua terror. well trained. Bukan terror macam kita ni. Kita konon terbalik. Semua terror yang kita tak boleh nak pergi lawan ni. Ram kau. Yang perform dari segala-galanya. Dan dapat pula bos supportive. Jadi benda tu orang kata tak mustahil pun. Nak buat dengan apa yang ada lah ni. Dengan kata kita ni bersusun, dia grow big kan. Dan professionalismnya. Kita ada banyak masa lagi. Last sebelum kita pergi ke penutup, pengharapan your vision pada Dan impian yang Arif kata dah nampak go big Kami nak tahu juga go big apa ni untuk audience tahu. Mungkin kita boleh keep support Kopeng Glamping. Betul. Terima kasih banyak kalau boleh support. Memang kita mengalu-alukan lah untuk support. In term of nak grow big ni, kita punya benchmark, kita nak jadi macam Hilton Group. Hilton Group kan bawa banyak hotel di bawah. dia banyak kan hotel-hotel Hilton kan. Dia macam Bon Voyage semua. Ya betul. Macam Concorde mungkin dah ke belakang sikit sekarang ni kan. Tapi ada grup-grup hotel yang besar. Sebab Hilton Group ni besar. Sebab aiming ke situ, tujuan dia untuk valuation, in term of valuation company ni macam sekarang kita punya value untuk Kopeng Glamping Park sendiri mungkin dalam 20 juta onwards dengan asset, dengan apa yang kita ada. So kita tengah mengejar
impian dan cita-cita untuk jadikan kita bernilai 100 juta. Tapi kita tak nak stop kat situ. Sebab kita tahu kita boleh grow lagi cantik lagi ke depan kan. So dengan tim yang ada, pendidikan yang Allah bagi setiap tahun, so saya sangat percaya dengan tim yang ada ni, kita boleh become to be sama seperti Titan Group dan sebagainya lah. Iaitu memang program apa ya, aiming kita orang untuk next 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan lah. Kita ada planning kita ada blueprint untuk kita pergi ke arah tu. That's why saya sekarang ni kerap masuk kelas IPO, kelas-kelas tentang spread kita punya saham dan sebagainya kan. Tapi fokus banyak tu rekreasi lah. Banyak tu rekreasi dulu. Sebab yang ni kita punya solid foundation, kita kena pastikan yang ni berjalan dengan baik dulu. Dan dalam masa sama kita tengok apa peluang yang kita boleh pergi lagi. Kalau ikut tahun ni pun alhamdulillah kita dapat lagi 4 cabang tambahan baru. Jangan 5 tahun lagi GoPay ni tukar nama dah. Bandar baru Arif. Bandar sudah. Kau dapat taman GoPay. Tapi alhamdulillah. Sebab saya sangat percaya kat sini. Kau duduk mana? Aku duduk apa nama? Gopeng Putra. Kau nak aku Gopeng Jaya. Gopeng ni. Sebab Arif jadi GoPay so, ni. maknanya vision untuk macam kita group ni di hospital. Maknanya GGP ni aiming kepada adventure tourism. Adventure tourism kita punya salah satu kita punya benchmark. Benchmark yang kita nak pegang. So kita doa sebab so far belum ada lagi apa yang boleh kita. Dan harap dia terus berkembang lah. Kita sebagai skomat pun boleh tumpang sekaki. Kita tumpang sekaki. Tumpang betul ya orang kata. Kita yang tumpang skomat. Skomat hebat. Saya pun seronok tengok kawan-kawan ya, sebab ya kita semua nak berjaya sama-sama. Nak berjaya berbangsa agama. Sebab nak berjaya ni kita kena pilih orang yang berjaya. Jadi tak salahlah kami pilih Arif kita ni sebagai panduan. Kita tak kata ni tapi yalah orang kata teladan daripada contohan, contoh macam mana. Budak-budak rekreasi boleh tengoklah podcast ni, ambil teladan kan. Sikit saya boleh share lah kau. Dalam bisnes ni siapa yang berniaga lah especially kan. Mungkin ada 2-3 orang yang pernah jumpa saya pernah tegur dia ni, jangan buat kerja Tuhan je. Dalam berniaga ni kita jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani. Pesan saya jangan buat kerja Tuhan tu maksudnya macam ni. Kita bukan kita yang bayar gaji. Betul. Bukan kita yang bayar gaji ni Allah. Kita ni sebab bukan kita bagi rezeki kat dia. Bukan kita bagi rezeki kan. Jangan pernah terkeluar apa daripada mulut. Gaji hang aku yang bayar tau. Betul. Tu maknanya kita ambil kerja Tuhan lah. Kadang-kadang ujung bulan tengok kan. Cukup aku nak bayar gaji. Jangan buat kerja Tuhan. Sebab kalau kita buat kerja Tuhan, takkan boleh. Kalau kita buat kerja Tuhan tarik balik lah. Takkan boleh buat sangat. Kau buat. Sebab tu Allah juga berfirman kat dalam Quran, aku seperti apa yang kamu fikirkan. Betul. Kalau kita fikir Allah ni jahat, baiklah. Kalau fikir baik-baiklah. Betul. Kita bersangka baik kepada Allah. Bersangka baiklah. Sebab kalau kita bersangka baik, baiklah kita dapat. Kalau kita bersangka buruk, sebab memang firman aku adalah apa yang hamba aku fikirkan. Betul. Dalam surah saya pun dekat kalau anda semua tahu komen boleh dekat share kan. Komen dekat sebab saya pegang pada ayat tu. Sangat takutlah. Banyak kawan-kawan berniaga lain kadang dia mengeluh mengadu dan sebagainya. Tak berani. Dia kata, aku tak berani ambil kerja. Kenapa tak berani ambil kerja? Nanti siapa nak bayar gaji? Kau ambil kerja Tuhan. Pasal apa? Allah dia akan aturkan. Kita ni penggerak je. Jadi itu along the way process lah. Saya rasa benda tu saya nak share lah dengan kawan-kawan lah. Sebab saya rasa semua orang start dekat level tu. Banyak orang start dekat level tu, dia takut untuk menggaji dia orang. Sebab bukan kita yang menggaji. Seriously bukan kita yang menggaji. Memang rezeki ni hak Allah semata-mata. Macam walaupun saya dengan Mat ni belum kahwin, tapi ayat-ayat macam kahwin dah. Sebenarnya rezeki tu bukan kau yang tentukan. Anak-anak tu ada bawa masih rezeki. Betul. Saya berserah. Saya berserah. Mai tak main nak macam mana? Tidak perempuan macam Minang. Okey. Jadi kita kakak. Sampai berminat macam ni ya, Mat. Okey. Penutup. Macam biasa kita ada tanya harapan dah tadi, pesanan dengan kod. Ada tak? Last pesanan sebelum kita pergi ke kod. Pesanan kepada rakan-rakan pendaki semua yang peminat outdoor enthusiast ni. Boleh terus mendaki dan boleh juga berjaya. Ya, sebenarnya mendaki banyak pendidikan. Jangan tengok kepada kekuatan.
tak tahu. Bukan kan? Jangan tengok pada short term. Jangan satu. Sebab dalam kita mendaki, nak sampai ke puncak dia tidak begitu mudah. Nak pula naik Gunung Korbu. Sampai kat camp apa? Seroja. Seroja atau atas sikit lagi Kijang. apa? Camp Kijang. Dia makin tinggi makin perit sebenarnya. Betul. Dia bukan makin jadi dalam bisnes macam tu juga. Sebenarnya dalam gunung ni, sebenarnya waktu saya naik gunung banyak gila daripada saya belajar. Jadi maknanya boleh dikatakan Pendidikan awal. sebenarnya puncak tu bukan sama macam gunung. Puncak dia tu bukan kejayaan yang sebenar. Betul. Macam apa yang kau bagi Pengembaraan. sebenarnya dia dekat puncak. Tapi sebenarnya puncak bukan Pengembaraan. pengembaraan. Dah sebab bila kita sampai puncak, contohlah kita sampai puncak Gunung Korbu, kita tahu ada puncak lagi tinggi ni. Gunung Tahan tak? Kita tahu ada puncak lagi tinggi ni. Gunung Kinabalu. Kita tahu ada puncak lagi tinggi ni. Gunung Rinjani. Kita tahu ada puncak lagi tinggi ni. Tapi macam mana kita nak pergi ke puncak yang berikutnya lah. Dia perlukan pengorbanan, dia perlukan kalau tak ada ilmu masuk gunung sakit. Kalau ada ilmu tapi tak ada usaha tak jadi. Jadi kalau ada ilmu, ada usaha tapi Tak ada tawakal. tak ada tawakal, tak percaya dengan takdir, Yang tak ada. tak jadi juga. Dia kompleks lah. Saya rasa teruskan mendaki. Sebab mendaki ni satu benda Anda akan jumpa jati diri anda. betul. Tak tengok kawan-kawan punya topeng pun naiklah gunung 3 hari kat atas. Sekarang ni kan banyak orang buat short term kan. Tengok. Tak ada tunjuk PS. Dulu kita naik gunung Transiti Wangsa tu 7 hari. Belah dia pun buat 2 hari setengah, 2 hari. Cakap apa rasa apa ni kan. Tapi sebenarnya kalau nak tengok Perangai member trip panjang satu. lepas 3 hari aku tahu siapa kawan nak. Trip panjang satu. Tak pecah paha. Yang makan dalam kuali. yang basuh muka ikut fly je, Betul. tak mandi, macam-macam perangai. Tambahan. Okey, coach, biasa kita tanya panel-panel sebelum ni, coach pegangan ni. Ada sendiri apa ada coach pegangan macam sos Kata-kata semangat lah. Dia sos coach dia no one left behind. Jadi macam salan episod sebelum ni jadilah pendaki yang apa berilmu dan bijak tu lah. So kalau Arif sendiri apa coach Tak kisahlah apa yang tak kisah Visi hidup. kalau contoh kalau glamping kita pakai explore, escape, enjoy. Itu untuk glamping. kalau personal Kalau personal Jangan buat kerja Tuhan tadi. teruskan usaha lah, jangan lupa Tuhan. jangan buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan lah. Coach sangat benar. Jangan buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Buat kerja Tuhan ni tak jadi. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Takkan boleh buat apa. Okey. Aku rasa episod sebelum ni kita banyak cerita pasal gunung semua. malam ni aku pun tergamam. Malam ni kita macam pergi business talk. Kan macam mana kita nak grow balik. Tapi bagus untuk dia jangan kecilkan skop kita. Apa yang sharing ni dia bagi tahu macam mana daripada asalnya aku ni terduduk, aku ni nobody dan aku boleh berjaya hasil daripada gunung juga, kenal orang gunung. Sebab tim yang kuat juga ni majoriti dia adalah orang gunung. Memang pendaki gunung. Okay. Jadi jangan rasa rendah hati, jangan rasa tak ada ke mana aku ni. Sebab dekat gunung lah rezeki tu datang. Kita tak payah kata dia dekat gunung, tapi Bukan hanya main golf. saya tak saya ke situ tadi. Tapi cik ada sambung. Okeylah, sampai di sini saja kita punya podcast kali ini. Hari pun sudah lewat malam. Terima kasih sekali lagi Cik Arif atas sumbangan sponsor untuk kita shoot di sini. Kita amat berbesar hati. Ini first time kita keluar untuk 3 episod ni. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada Gopeng LP 4 kerana sudi taja tempat kami. Makan sedap, memang tak tipu, makan sedap. Tadi aku makan ikan keli sambal. Allahu Akbar. 3 seketah je memang aku dapat. Tapi Mak curi sikit. Okey, insya-Allah ada rezeki kita minta di shoot di Gelo pula ke, di Putrajaya pula ke. InsyaAllah boleh kalau kena dengan panel-panel dia. Baik, bagi anda yang support kami, teruskan ke social platform, Facebook, Instagram dengan TikTok. Dan bagi anda yang menonton YouTube, sila subscribe, tekan lonceng bell, komen, share, apa-apa semua input. Kalau nak masukkan, kalau ada suggestion, apa semua masukkan terus ke komen-komen di social platform dan YouTube. Okay, Mat, ada kata-kata akhir? Kata-kata akhir. Sabar. Terima kasih lah kepada Bos Arif. Terima kasih.
jaga kita match 5 orang ni. Kami tak mampu nak balas. Tak tahu dah balas macam mana kan. Kita doakan semoga GGP ni grow. Kami sentiasa Kami sentiasa berada di belakang. GGP ni kalau panggil kira perang pun perang. Perang pun perang lah, habaq lah kan. Lepas tu saya nak promote untuk bulan puasa ni. GGP ada buka untuk iftar. Kalau siapa yang berminat untuk berbuka puasa di GGP, boleh contact GGP untuk buat tempahan ke apa, untuk nak tidur sini. Boleh ke website tu, Ustaz? Sok ada buka ke? Website, Sok ada buka. Sok ada juga. Kita ada package yang bersahur dengan berbuka juga. Okey. Package sahur dan berbuka. Sok pun ada juga. Yang mana tak faham sok sahur. Sahur. Boleh pergi ni ke website www.gopeglamping4.com. Nak buat aktiviti boleh. IG kita ada. Nak buat aktiviti Facebook boleh. ada, Tapi jangan lupa puasa. TikTok ada. Kita buat dia. Okey. Sampai itu saja. Terima kasih kerana anda sudi. Sampai bertemu lagi di episod seterusnya dengan artis-artis local independent. Kita boleh declare sebagai terpaling outdoor. Jadi nantikan episod seterusnya sekejap saja lagi. Okey. Bye. Yeah.